Sebenarnya aku baru tahu tau, servis 1K dekat Proton ni kena bayar. Sebab dia tukar minyak hitam, gasket, oil filter semua, dia minor servis lah kiranya tu, benda tu. Sebab aku dah pakai J2 1K servis, dia hanya check. Honda pun dia check juga, Pro 2 pun dia check juga sebenarnya. So aku ingatkan sebab ni first time kan, first time aku pakai Proton, so aku tak tahu yang servis 1K tu adalah tukar minyak hitam. Tak apalah, so harga dia nanti aku beritahu di akhir video. So disebabkan dekat servis center ni ataupun dealer kat sini dia tak display Proton X50 ni, so aku tak boleh nak buat review ke tour dekat Proton X50 ni. So kita balik rumah lah, setara nak tunggu kereta X70 aku tu siap, and then kita tunggu Grab lah. So thank you. Nanti kita tunjuk berapa harga aku hantar servis dekat Proton Melawati.